Kira-kira 6,400 perwakilan UMNO dari 191 bahagian akan berkampung di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur bermula Rabu hingga Sabtu ini bagi menghadiri Perhimpunan Agung UMNO 2025. Himpunan PAU 2025 kali ini dijangka memeta hala tuju UMNO menjelang PRU ke-16 yang berpotensi diadakan lebih awal sekiranya 3 PRN Melaka, Sarawak dan Johor dilangsungkan serentak. Perhimpunan kali ini dilihat penting ketika UMNO berada di persimpangan menentukan arah kerjasama politik, termasuk seruan menghidupkan semula Muafakat Nasional serta kemungkinan kerjasama dengan Pakatan Harapan pada PRU 16. Seruan agar UMNO yang menerajui BN memulakan kerjasama politik dengan Pakatan Harapan pada PRU 16 masih sama, meskipun perkara itu pernah disuarakan Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada PAU 2024.